hari tu Abbas dah tengok movie Jenari The Movie 2. Sebab itulah kat TikTok dia ada gambar Alisha. So di video kali ni aku akan repeat Agent Ali The Movie 2 bersama Darish Mustaqim. So stay tune and tengok video ni sampai habis. Jadi guys, kembali lagi ke channel SL Production. Saya Darish Mustaqim bersama Abbas akan pergi ke TGV tengok wayang. Bye bye. Sebelum korang tengok, jangan lupa like dan subscribe channel ni, okay? Terima kasih. Kita sekarang berada dekat dalam mall untuk pergi. Ada cakap apa-apa? Tak ada apa-apa. Itu dia, kita sudah menemui Cinemas. Welcome back again TGV Cinemas. Kalau dia Manas. Ini impian aku. Tapi tak boleh, tak ada duit. Okay, so sekarang kita ada dekat wayang. So kita tengah tunggu movie tu start. Jadi belum iklan lagi ni, belum apa-apa. So stay tune. Kentang sorok sikit orang depan kau boleh nampak orang. Kau boleh nampak betul lah. Oh, ikut iklan. Hitam. Macam gitar. Terkejut mak. Tolong aku. Get to the cinema. Bangkitan kembali, tawar kecewa. Okay, so itu dia kita punya vlog. Jangan lupa like, subscribe and turn on share. Jangan masukkan sini. Ayo. Kenapa banyak risau? Ica tak apa-apa. Tak ada apa-apa mak. Dia dalam keadaan stabil. Teacher gitar. Tapi Tak nampak apa-apa. Keluar black screen. cayalah Alisha. Apa? No, please. Siapa kamu semua? Oh no. Treat me like white teeth.